Adakah anda tahu mana yang lebih baik untuk kita buat simpanan? Duit kertas ataupun emas? Tonton video ni sampai habis supaya anda tahu mana simpanan yang lebih baik untuk anda gunakan. Simpan duit, maksudnya kita hanya simpan nombor. Lama-lama, duit itu hanya sekadar nombor sebab kuasa belinya semakin lama semakin menyusut. Bahkan, nilai boleh lenyap begitu saja. Simpan aset seperti emas, perak, tanah dan rumah. Maksudnya kita simpan kuasa beli. Walaupun harganya naik dalam jangka masa panjang, selalunya kuasa belinya kekal, tak bertambah dan tidak berkurangan. Jadi, kalau nak simpan kekayaan dalam jangka masa panjang, pastikan anda tukar duit jadi aset yang mampu kekalkan kuasa beli anda, bukan sekadar nombornya. Duit kertas seperti ini sesuai untuk dijadikan sebagai transaksi. Kalau nak simpan juga, simpan sekadar cukup hal kecemasan atau untuk digunakan dalam jangka masa terdekat sahaja. Untuk jangka masa panjang, anda digalakkan untuk simpan aset emas seperti ini yang akan menguntungkan kita dalam masa akan datang. Bagi mereka yang nak mulakan simpanan emas bersama Pak Bigol, boleh isi beg biru atau boleh mesej saya akan guide anda sebaik mungkin. Jangan lupa follow